Warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahun ini saya bersama dengan Ketua Puteri UMNO Bahagian Kijang untuk melawat adik Syafiqah. Adik Syafiqah ni dikategorikan sebagai adik yang istimewa di mana dia telah terpilih untuk bertanding sukan bokia di peringkat negeri. Jadi kita sama-sama nak melawat dia petang ni. Jom jumpa dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Sabar. Jom. Sabar. Inilah adik Syafiqahnya. Jadi kita interview dia sikit-sikit. Nak tanya dengan adik Syafiqah, sukan bokia ni sukan apa? Pentang. Pernah dengar pentang? Dia panggil pentang tapi sekarang tak tahu kalau dia nama dia bokia kan? Bokia pula. Tahniahlah mewakili sekolah untuk daerah untuk tanding peringkat negeri kan? Dia 2 orang, satu lagi yang kursi roda juga lelaki. Sukan yang sama. Danish. Bila nak pergi? 15 hari bulan dengan cikgu pengiring. Bulan ni? Bulan 6. Oh, bulan 6. 15, 16, 17. Assalamualaikum, saya Kainisa Syafiqah. Saya mewakili daerah Sedawat dalam pertandingan bokia. Saya harap semua doakan saya.